Hak ni hak sungguh pun ala ni amo duk tunggu masa. Mula ada seorang doktor daripada Wahabi tu, dia tak dalam Facebook dia, kebetulan amo pergi terbuka gitu. Kita buka tengok, duk buka Facebook, mari hak dia. Dia tak kata demo hak duk tak terima hadis jariah tu, dia kata. Mari kita bahas, mari kita bincang, dia kata. Amo pun tulis jawab situ lah. Mari kita bincang dua. Amo pun jawab gitu selalu. Jawab gitu. Lepas tu ada orang duk hubung lah ni. Kata apa ni sudah sanggup. Lepas tu kita mari bincang, mari bahas antara dua hal ni. Tengah-tengah duk pelekat gula ni tu. Cuma duk cari setik. Nak guna setik lumpini ke, nak guna setik mana. Duk cari setik, lepas tu nak letak wanti, nak letak tarikh hari ni. Nak bincang tajuk hadis jariah. Bincang tajuk hadis jariah. Lepas tu nak panggil dia, nak bincang depan ni, nak pakai stick mana. Kita nak belakang ikutlah stick mana-mana pun. Pengkat mana pun kita tak apa, boleh belakang. Tak ada nak bersyarat ke apa dak. Nak jadi lah. Nak jadi. Nak bincang hadis jariah dah. InsyaAllah ta'ala. Nanti tunggu ni lah. Nanti jawab lepas pada ni.